checklist yang perlu kita ambil tahu dalam bulan Rejab ini. Seperti yang kita sedia maklum, kita digalakkan dan disarankan untuk melakukan puasa sunat dalam bulan Rejab ini. Cumanya di sini saya nak ingatkan, kita ada tak tertinggal puasa Ramadan yang lepas? Maka bulan Rejab inilah di antara masa yang sesuai untuk kita menggantikan, qadakan puasa fardu yang kita tinggalkan pada Ramadan yang lepas. Dalam masa kita menambahkan pahala melalui perkara-perkara sunat yang digalakkan di dalam Islam, sewajarnya kita jangan lupa untuk menggantikan, mengqadakan perkara yang fardu. Ingat, Ramadan dah tak lama dah. Semak balik, cek balik berapa hari yang kita tinggal, maka qadakanlah dalam bulan Rejab dan Syakban yang akan datang. Setidak-tidaknya, kewajipan kita dapat laksanakan dalam masa yang sama. Pahala sunat berpuasa di bulan Rejab dan Syakban nanti juga diberikan pahala oleh Allah. Moga-moga perkongsian ini ada manfaat, dapat